Kamu no nasib suratan badan urangan malam lam seput buta deketi Allah nasib lun malam pakon ya Tuhan menolong rasa gon salah poma Yohan tegekan do kamu no nasib lon watela he udonya sebab mata lon buta ulun dipandang hina. Hai, ji awak kah kalon ni. Kedua belah gopoh malam mentona wang kam tungkat jak jogging. Ya jogging malam lah emputi. Tapi orang buta ni kadang tu. Kadang dia ada jor. Mak kepu mai abang banyak dia abang lampu. Mari kan ambil kalon. Ya, cuma jak tanya jak. Bobo jak ada kalon. How do you do, mister? Dari mana? Hendak ke mana ni rakan? Dari kampung Apam balik. Rencana ke kampung balik Apam. Oh. Datang dari kampung terbalik. Pergi ke kampung balik. Akhirnya membalik-balik. Kecamatan Kanot Besut. Kabupaten Belangon Tereh. Terima beraim atak tengku. Sang hibak laku. Tengku hana dia kon. Hana. Yang ke hena rabah jalan pingon tungkat. Tema lampunya. Ngoloh jalan anyak lemah di kalon di tungkat. Mana mata tungkatnya? Kon menan dalam payung. Hai. Ditupa kalau tengkunya sedang berhadapan dengan dalam payung. Nak dok dengar kan? Memang orang buta penghati. Kau lagi orang terbelut. Nah, kadang yang buta hati. Terima olehnya ni ku. Supaya orang terbelut berduh di kalon orang buta. Sayang anakku man, oi. Ternyata realita yang tak kalon malamnya. Sebuah filosofi religi yang patut kita ilhami. Yang tu, orang buta kajelas-jelas hana lemah ke kalon jalan. Gebah lampu bukan supaya hanya ada jalan. Akan tetapi bermakna supaya orang terbelut hanya ada di kalon orang buta. Nyan, nak baru dengar. Narik tengkunyan siapnya. Yang penuh makna yang mendalam di ujung lentera malam.